Pernah tak anda terfikir mesti ada cara yang lebih baik untuk para guru bekerjasama kan? Hari ni kita nak kupas satu idea yang betul-betul boleh ubah dunia pendidikan. Komuniti Pembelajaran Profesional atau nama singkatannya PLC. Jom kita tengok macam mana benda ni boleh buat transformasi besar kat sekolah. Okey, cuba kita bayangkan. Setiap guru tahu macam mana rasanya bila sorang-sorang dalam kelas. Macam-macam cabaran nak kena hadap, tapi rasa macam kita kat pulau terpencil. Inilah realiti yang ramai pendidik lalui setiap hari. Satu budaya buat kerja sendiri-sendiri yang kita kena ubah. Jadi, apa kata kalau guru-guru ni tak perlu lagi selesaikan semua masalah tu sorang-sorang? Soalan inilah yang sebenarnya membuka jalan kepada satu penyelesaian yang sangat power. Kerjasama. Macam mana agaknya kalau kita boleh ubah semua ni dari dalam? Dan jawapannya adalah komuniti pembelajaran profesional. Inilah dia, satu pendekatan yang memang direka khas untuk robohkan dinding yang memisahkan guru-guru ni dan bina satu budaya kerjasama yang betul-betul mantap. Okey, jom kita fahamkan apa maksudnya. PLC ni dia bukan sekadar mesyuarat biasa setiap minggu tau. Ia lebih dari itu. Ia satu komitmen di mana guru-guru sentiasa belajar, kongsi idea dan maju bersama. Dan semuanya demi satu tujuan je, nak tengok murid berjaya. Asas PLC ni sebenarnya berdiri atas 3 tiang utama. Nombor 1, fokus penuhnya untuk pastikan semua pelajar dapat belajar. Nombor 2, wujudkan budaya kerjasama yang mendalam untuk tingkatkan kualiti mengajar. Dan nombor 3, tumpuan pada hasil. Hasil yang kita boleh nampak dan ukur. 3 benda inilah yang jadi macam DNA untuk PLC yang berkesan. Jadi, macam mana PLC ni berfungsi sebenarnya? Cuba bayangkan PLC ni bukan setakat satu idea, tapi dia macam sebuah enjin yang sentiasa hidup, sentiasa bergerak dan memacu penambahbaikan tanpa henti di seluruh sekolah. Dan enjin ni ada 3 komponen utama atau kita boleh panggil mantra PLC, fokus, perbaiki dan kongsi. 3 perkataan ni nampak mudah, tapi inilah kitaran tindakan yang jadi nadi untuk setiap komuniti pembelajaran yang berjaya. Jom kita pecahkan satu-satu. Mula-mula, kita fokus. Kita guna data untuk cari apa punca masalah sebenar. Lepas tu, kita perbaiki. Kita ambil tindakan. Kita buat inovasi untuk selesaikannya. Dan akhir sekali, yang ni paling penting, kita kongsi. Kita sebarkan amalan terbaik yang kita dah jumpa tu supaya semua orang boleh guna dan dapat manfaat. Dan inilah kuncinya. Proses ni tak pernah berhenti. Ia satu kitaran. Lepas je satu amalan terbaik dikongsi, pusingan ni bermula balik. Akan sentiasa ada cabaran baru untuk kita fokus. Proses baru untuk kita perbaiki. Ia satu gelong kemajuan yang tak ada penghujung dia. Soalan seterusnya, macam mana pasukan PLC ni jalankan kiparan fokus, perbaiki, kongsi ni? Mereka ada kit peralatan mereka sendiri, macam-macam strategi dan alat kolaborasi yang sangat fleksibel. Dalam kit peralatan PLC ni ada macam-macam strategi yang best. Contohnya macam kritikan video, lesson study dan banyak lagi. Setiap satu alat ni direka khas untuk hidupkan perbincangan dan kerjasama. Jom kita tengok beberapa contoh yang paling popular. Okey, yang pertama, jelajah pembelajaran atau learning walk. Cuba bayangkan guru-guru masuk ke kelas rakan sekerja bukan untuk judge atau bagi markah ya, tapi untuk belajar, untuk cari inspirasi dan tengok sendiri amalan-amalan terbaik yang sedang berlaku. Seterusnya, kita ada kritikan video. Macam namanya, guru rakam sesi mengajar dia, lepas tu tonton dan analisis sama-sama dengan rakan sekerja. Ini cara yang sangat power untuk buat refleksi secara jujur dan objektif dan cari apa lagi yang boleh ditambah baik. Dan satu lagi contoh yang best, lesson study. Yang ni satu pasukan guru bekerjasama macam satu tim jurutera. Mereka reka satu rancangan pengajaran, ajar, perhati dan kemudian perbaiki sama-sama. Sampailah rancangan tu betul-betul mantap. Tapi kan, semua alat-alat dan proses yang kita sebut tadi, itu semua hanyalah pemangkin. Tujuan sebenar PLC ni jauh lebih besar, jauh lebih mendalam. Ia bukan setakat nak ubah cara kita mengajar, tapi ia nak ubah roh dan budaya sekolah tu sendiri. Dan inilah perubahan pemikiran yang paling penting. Kita bergerak daripada mentaliti, ini kelas saya, ini murid saya, ini masalah saya, kepada satu semangat tanggungjawab bersama. Mereka semua ni murid kita dan kejayaan mereka adalah tanggungjawab kita bersama. Inilah dia intipati sebenar PLC. Ia menukar fokus dari saya kepada kita, daripada kerja sorang-sorang kepada kekuatan satu komuniti. Dan perubahan kecil dari saya ke kita inilah yang sebenarnya membawa kesan paling besar.
Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba bayangkan, kalau budaya macam ni wujud di setiap sekolah, agak-agak macam manalah rupa pembelajaran untuk anak-anak kita nanti? Potensinya memang tak terhingga.